Tak ada. Saya tak nampak langsung perceraian ni akan berlaku. Memang saya tak nampak, memang saya tak jangka. Tapi tadi kalau boleh tahu berapa lama dah tak tinggal serumah dengan suami? Ada sebulan lebih. Tak tinggal bersama. Daripada Ogos. Ogos sampai sekarang. Agaknya sebulan lebih. Yalah, lepas tu dia filekan permohonan di sinilah. Dan dia serahkan kepada kita pada 15 hari tu kan. 5 Oktober. Dan hari ini adalah tarikh sebutan yang pertama lah. Dr. Fie, maaf. Nampak bahagia tapi sebenarnya bila berantakan rumah tangga, maaf. Itulah kadang-kadang ada pasang surut kan. Dan saya pun tak tahulah macam mana. Tapi saya masih sayangkan keluarga saya. Saya masih sayangkan. Sayanglah keluarga saya tu. Kalau boleh share sikit, mungkin ada pergaduhan ke, salah faham ke, atau macam ada yang dakwaan mengatakan pihak ketiga dan sebagainya. Jadi apa yang Fie boleh komen sikit? Tak komen kot. Mungkin salah faham lah. Salah faham pihak. Nak kembali ke macam mana? Dia daftarkan kes dekat mahkamah. So saya pun perlu menghadap lah. Saya pun terima dan saya tengoklah apa kata mahkamah nanti. Dia bergaduh macam ni kan. Macam orang gaduh tu tak adalah. Dr. Fie, bila jadi macam ni orang timbulkan banyak spekulasi. So, emosi you sekarang macam mana bila melihat spekulasi tu berlegar di laman sosial? Saya harap semua doakan yang baik-baik untuk saya. Dan semua orang pun nak bahagia kan. So saya haraplah semua yang yang komen yang baik-baik, doa yang baik-baik untuk saya dan keluarga. Anak-anak macam mana, Doktor? Alhamdulillah anak-anak dengan saya semua di bawah jagaan saya lah. Doktor, daripada tidak tinggal sebumbung tu, ada tak mungkinlah suami ni memujuk ke, ada episod memujuk ataupun doktor yang memujuk beliau ke? Dia daripada 26 Ogos, kita ada 3 bulan untuk iddah kan. Jadi kita bagilah ruang sikit untuk doktor fikir, dia fikir. Dia 26 September, Oktober, November. So ada 3 bulan kan. Jadi kalau ada apa-apa perkembangan baru nanti kita akan kongsi lah.